Setiap keping keropok ini ada cerita. Cerita tentang laut yang memberi rezeki, tentang tangan yang tak pernah berhenti menguli, dan tentang semangat orang kampung yang hendak maju. Dari jeti kecil di Losong, saya belajar bahawa kejayaan bukan datang sekelip mata, tapi hasil kerja keras dan keyakinan. Saya Hamir Rosani bin Haman, pengasas Kepok Keping Warisan Losong, usahawan di bawah bimbingan agropreneur muda. Inilah kisah kejayaan saya. Saya bermula waktu PKP tahun 2020. Kita start daripada kecil saja. Start daripada tu kita sedikit-sedikit lah naik. Cabaran awal bagi saya adalah untuk mencari pekerja, kekangan modal dan peralatan. Kita terpaksa R&D dulu keropok untuk bagi rasa dia betul-betul ngam dengan customer. Sekarang ni ikan dalam 130 kilo hari ni yang kita akan balik untuk proses siang dan buat keropok keping. Saya percaya kalau nak berjaya kena terus belajar dan cari jalan. Masa tu saya dapat tahu tentang program agropreneur muda di bawah KPKM. Jadi saya cuba memohon dan saat itu bermulanya titik perubahan. Kita buat macam ni. Perut lekat sini, kepala kita buang. Kita ambil isi aja. Isi macam ni. Sebab kalau buat macam ni baru nampak bintik dia dekat keropok Hasil daripada program agropreneur muda, produk saya boleh buat keluar 60% lebih lagi daripada sebelum ni. Dulu saya hanya dapat dalam 50 kilo untuk satu hari saya buat. Sekarang saya dapat buat dalam 150 kilo satu hari. Ini adalah mesin daripada LKI yang program agropreneur muda. Kali proses mesin ni mampu tampung sebanyak 30 kilo. Saya dapat 3 mesin. Mesin pemotong, mesin kukus untuk kukus keropok dan mesin menguli. Letak air batu dulu sikit untuk dia mensebatikan ikan dengan tepung. Selepas tu kita masukkan garam dan perasa. Kita tunggu dia sebati sikit. Kira air batu dah hancur kat dalam lah. Kita masukkan sedikit tepung kanji untuk bagi gam sikit, tak nak keropok patah. Ini hasilnya kita ambil, kita letak, kita timbang untuk 3 kilo. Ini dia akan menguli, kasih padatkan. Uli dulu supaya tak ada angin kat dalam. Lepas siap semua, kita boleh buat masuk kukus. Sekarang saya boleh hasilkan 3 tan sebulan. Nilai jualan juga bertambah daripada RM20,000 Malaysia kepada RM250,000 Malaysia setahun. Ini adalah mesin kukus yang LKI bagi dan sangat membantu saya lah. Tempoh masa kukus dalam 3 jam. Untuk satu kukus kita boleh buat dalam 180 kilo. Keropok keping bukan sekadar makanan, ia juga simbol kebanggaan orang Terengganu. Jadi bila saya lihat jenama Warisan Losong mula dikenali di negeri lain, saya rasa bangga. Bukan untuk diri saya sahaja, tetapi juga untuk seluruh komuniti di sini. Jangan malu pergi jumpa dengan agensi-agensi yang berkaitan kerana banyak geran-geran yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan sekarang. Untuk pastikan keropok ni kering tak kering, kita ambillah satu, patahkan. Kalau dia bunyi kerak tu, kira dah kering lah. Kebiasaannya 2-3 jam dah kering kalau cuaca macam ni lah. Industri agro ini luas. Ia juga tentang inovasi, nilai tambah dan membina ekosistem yang bantu ramai orang. Kalau anak muda nampak potensi ini, insya-Allah mereka akan nampak masa depan yang lebih cerah. Saya sangat berterima kasih kepada pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia kerana berkat program ini saya dapat memajukan perniagaan saya sampai ke tahap ini. Terima kasih kepada KPKM dan LKIM atas segala bantuan dan bimbingan yang membuka jalan kejayaan ini.